Hai semua, pernah pening kepala fikir macam mana nak kemaskini rekod latihan dalam HRMICE? Jangan risau, dalam perkongsian ringkas ni, kita akan selesaikan benda ni sama-sama. Serius, ianya lebih mudah dari yang anda sangka. Jadi, anda baru je habis kursus kan? Mantap, tahniah! Sekarang, tibalah masanya untuk pastikan usaha anda tu direkodkan secara rasmi. Sebab itulah kita buat panduan ni. Kita nak pastikan setiap ilmu yang anda dapat tu betul-betul dikira. Okey, jom kita terus mulakan. Saya akan tunjukkan satu persatu. Dari mula log masuk, sampailah anda nampak mesej keramat berjaya disimpan tu. Kita buat sama-sama, langkah demi langkah. Dah sedia? Baiklah, bahagian 1. Perkara pertama, kita kena navigation ke laman yang betul. Anggap je ni macam kita set destinasi dalam Waze. Nak pastikan kita tak sesat dan klik kat tempat yang betul untuk sampai ke sana. Okey, ini 3 langkah asas dia. Macam biasa, log masuk dulu. Bila dah masuk, terus cari menu utama yang namanya pembangunan. Dah jumpa? Klik kat situ, lepas tu pilih program pembangunan kompetensi. Nampakkan flow dia? Terus terang je. Dari pembangunan, kita terus masuk ke program pembangunan kompetensi. Senang kan? Okey, jom kita ke klik yang seterusnya. Okey, dah masuk dalam tu? Bagus. Sekarang ada 3 lagi klik penting. Mula-mula, cari fungsi. Lepas tu, permohonan program pembangunan kompetensi. Dan akhir sekali, klik pada pemilik kompetensi. Inilah pintu masuk kita. Tahniah, kita dah sampai ke destinasi. Sekarang, jom kita mulakan proses yang sebenar, iaitu masukkan semua maklumat tentang kursus atau latihan yang anda dah hadiri tu. Dekat halaman ni, terus cari butang permohonan baharu dan klik je. Nanti akan keluar satu borang. Dekat sinilah masanya untuk kita isikan semua butiran penting mengenai latihan tersebut. Tapi sebelum tu, pastikan semua maklumat ni dah ada siap-siap tau. Nama penuh kursus, siapa penganjurnya, tarikh mula dan tamat dan apa-apa lagi butiran lain. Semak 2-3 kali supaya tak ada yang silap. Dan bila dah puas hati, barulah tekan simpan. Sikit je lagi kita nak sampai ke garisan penamat. Bahagian 3 ni, langkah terakhir dan paling kritikal. Di sinilah kita akan muat naik dokumen sokongan, macam sijil penyertaan anda tu, sebagai bukti. Lepas anda simpan maklumat tadi, sistem akan bagi pilihan untuk muat naik. Klik kat situ, guna butang Choose File untuk cari fail sijil anda dalam komputer dan yang paling penting, jangan lupa klik simpan sekali lagi untuk lock semua tu. Dan inilah dia, mesej keramat berjaya disimpan dengan tanda tik hijau tu. Kalau dah nampak mesej ni, maknanya misi kita dah selesai dengan jayanya. Tahniah, anda dah berjaya kemaskini rekod latihan anda. Nampak macam kerja admin biasa je kan? Tapi sebenarnya, setiap rekod yang anda masukkan ni adalah bukti perjalanan perkembangan diri anda. Betul macam kata Scott Adams, setiap kemahiran baru yang kita rekodkan ni sebenarnya satu pelaburan untuk kejayaan masa depan kita. Jadi, rekod dah pun dikemas kini. Persoalannya sekarang, apa sasaran seterusnya? Kemahiran apa pula yang anda nak kuasai lepas ni? Fikir-fikirkan ya. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua dan selamat terus maju jaya.